Ibu, ibu, dikaulah ratu hatiku. Itu dia gambarannya. Jadi walaupun kita boleh tak kita sambut perayaan Hari Ibu yang disambut hari Ahad minggu kedua? Jawabnya haram, syirik, dosa besar. Hari Ibu ni hari kafir laknat. Berapa kali nak khabar lah ulama daripada dulu tu. Hari Ibu ni hari kafir laknat. Nampak? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut ni jejak lakon setan. Hari Ibu dipanggil Mother Day. Dia ada kait dengan hari Mother of Church. Mother of Church ni maknanya kuasa terbesar di dalam gereja. Nampak? Diberi kehormatan pada seorang perempuan, dipanggil Mother of Church. Ambil daripada Virgin Mary Siti Maria. Nampak? Dia setiap minggu kedua bulan April sambut. Tu zaman dulu, zaman gelap. Zaman pertengahan ni bermula pada abad yang ke-19. Nampak? Mula start awal 1600. Senyap. Patutlah abad ke-1600 ni dia orang apply dengan gereja, dengan kerajaan, minta jadikan Hari Ibu sebagai hari cuti umum. 1800 lebih minta pula sekali lagi supaya gereja seluruh dunia isytiharkan hari ini hari perayaan dalam Kristian. 1862 tak silap, pada tahun 1950 barulah diluluskan di Amerika sebagai cuti umum.